Apa yang akan jadi kalau negeri di Malaysia diperintah oleh kerajaan persekutuan? Seperti yang dimaklumkan dalam episod lepas, Kelantan pernah menghadapi darurat pada tahun 1977 disebabkan oleh krisis antara Datuk Muhammad Nasir dan juga PAS. Pengisytiharan darurat ini menyebabkan kerajaan negeri Kelantan digantung selama 3 bulan. Jadi, apa yang terjadi sepanjang 3 bulan ini? Pertama sekali, kerajaan Kelantan pada waktu itu ditadbir secara terus oleh kerajaan persekutuan. Tapi macam mana struktur pentadbiran Kelantan pada waktu itu? Pada waktu itu, kedudukan Menteri Besar dan Sultan tidak berubah. Cuma, ada satu lagi jawatan ditambah, iaitu Pengarah Kerajaan Negeri. Tugas pengarah ini adalah untuk menjalankan kerja Menteri Besar sepanjang tempoh darurat. Jadi, Menteri Besar Kelantan berkhidmat di bawah Pengarah Kerajaan. Pengarah Kerajaan juga bertanggungjawab untuk melaksanakan sebarang arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Jawatan ini juga wajib memberitahu Sultan Kelantan berkenaan sebarang maklumat kerajaan negeri jika baginda minta. Pada 11 November 1977, Datuk Hussein On mengumumkan Hashim Aman sebagai pengarah kerajaan negeri Kelantan. Apabila Hashim Aman memulakan tugasnya, beliau membentuk Majlis Penasihat Negeri yang terdiri daripada Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-Undang, Pegawai Kewangan, Pengarah Tanah dan Galian, Ketua Polis dan 4 individu yang dilantik oleh Perdana Menteri. Sepanjang pentadbiran beliau, terdapat 2 perkara yang menjadi keutamaan, iaitu keselamatan dan pembangunan. Dari segi keselamatan, hanya Kota Baru dan Kubang Krian saja yang dikenakan perintah berkurung. Polis-polis dari Kelantan yang berkhidmat di luar juga ditempatkan di negeri ini bagi mengawal keselamatan di 2 kawasan tersebut. Sementara itu, bahagian yang lain pula diberi kebebasan untuk bergerak. Namun, tiada kempen politik dibenarkan sepanjang tempoh darurat. Dari segi pembangunan, Hashim Aman berjaya menyelesaikan isu tunggakan gaji yang berlaku selepas cubaan pemecatan Datuk Muhammad Nasir. Hashim Aman juga mula melaksanakan plan bagi membangunkan wilayah selatan Kelantan dengan membuka kawasan baru. Kesannya, rancangan-rancangan yang dilaksanakan berjaya menggerakkan semula kerajaan Kelantan yang terganggu akibat kemelut politik. Darurat ini juga memberi peluang kepada UMNO dan berjasa untuk menarik sokongan rakyat daripada PAS. Manakala PAS pula enggan bekerjasama dengan pentadbiran darurat. Akhirnya, Barisan Nasional berjaya menang besar di Kelantan pada pilihan raya negeri yang seterusnya, iaitu pada tahun 1978.